kurang. 50 duit tak kurang. Maka Nabi kita tanya pendapat Jibril alaihissalam, patut kau minta kurang. Maka Jibril beri sokongan supaya minta kurang. Dia kurang 450, kurang 5, tinggal 45. Nabi Musa kata minta lagi, kurang pulak 5, tinggal 40. Akhirnya 9 kali naik atas langit kerana nak minta kurang. Dikurang, akhirnya tinggal 5. Akhirnya tinggal 5. Jadi maka tetaplah tu pun Nabi Musa suruh minta kurang lagi. Maka Nabi kita setuju setakat 5 lah. Mampu tak mampu, 5 waktu yang diperdukan ke atas Nabi dan umatnya. Iaitu semayang 5 waktu. Yang pertamanya ialah semayang zuhur. Yang pertama sekali ialah semayang zuhur. 4 rakaat. Semayang zuhur 4 rakaat. Dan waktunya zuhur. Daripada gelincir matahari. Gelincir matahari ke arah barat. Hingga jadi bayang-bayang suatu. Jadi bayang-bayang objek suatu. Umpamanya. Suatu itu umpamanya suatu. Lain daripada bayang yang ada pada waktu istiwa. Yaitu istiwa. Waktu berdiri matahari tengah-tengah langit. Matahari tengah-tengah langit tak masuk lagi. Bila matahari itu cenderung ke arah barat. Maka jadilah bayang itu berada di sebelah timur. Jadi ala kulli halnya, masuk waktu zuhur ialah setelah gelincir matahari. Zaman kemajuan sekarang ini, kita tak payah lagi lihat matahari. Kita boleh lihat jam, boleh dengar radio, boleh lihat TV, boleh tengok handphone. Mudah. Dulu. Orang dulu nak semayang zuhur, tengok matahari. Bayangkan kalau zaman sekarang ni tengok matahari. Lama tak semayang. Kenapa tak semayang? Tak nampak pun matahari. Jadi, dengan Allah Ta'ala beri ilmu, manusia menciptakan jam, menciptakan radio, TV, alat-alat untuk memudahkan mengetahui masuk waktu. Jadi semaya yang pertama iaitu zuhur. Maka kata ulama, yang pertama-tama orang yang semaya zuhur ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah mula-mula start semaya zuhur. Nabi Ibrahim. Orang yang pertama semaya zuhur ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berapa rakaat semaya zuhur? 4. Kenapa semaya zuhur ni 4? Nabi Ibrahim semaya kerana syukur atas 4 perkara. Kesyukuran di atas 4 perkara. Rakaat yang pertama, syukur dapat penebusan seekor kibas. Tatkala Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Akhirnya Allah Ta'ala tukar kepada seekor kibas sebagai simbolik sembelih Nabi Ismail alaihissalam. Syukur anakku tak disembelih. Sembelih dah tapi tak berjaya.
Tuhan ganti kibah, akhirnya sebelah kibah. Satu rakaat. Rakaat yang kedua, sebagai syukur di atas hilang duka cita anaknya Nabi Ismail. Maka anak Nabi Ibrahim, namanya Nabi Ismail, dia sedih. Bukan dia sedih takut disembelih. Dia sedih. Kerana takut ayahandanya Nabi Ibrahim tidak tergamuk nak menyembelihnya. Jadi Nabi Ismail sedih. Dia bimbang takut ayah dia ni tak sampai hati untuk sembelih anak-anak kesayangan. Lalu Nabi Ismail pujuk ayahandanya. Sembelihlah ayahanda, sembelihlah, sembelih. Maka bila Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim supaya sembelih kibas, maka hilanglah rasa duka cita anak-anak Nabi Ismail. Dia bimbang takut ayah dia tak jadi sembelih. Itu rakaat yang kedua. Rakaat yang tiga, sebagai tanda kesyukuran, menuntut keredaan Allah daripadanya. Jadi kalau tak disembelih, sudah tentu Allah Ta'ala tidak reda. Jadi Allah Ta'ala paksa Nabi Ibrahim supaya sembelih anak anda kesayangan. Cuba bayang kalau orang paksa kita sembelih anak kita, nak ke tak? Tak nak. Tapi oleh kerana Nabi Ibrahim nak keredaan Allah, dia kena laksanakan tanggungjawab sembelih anak. Maka segala-galanya diganti dengan seekor kibas. Maka sebagai syukur, itu rakaat yang tiga. Dan rakaat yang keempat sebagai tanda syukur Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana diberi penebus saya besar. Mana penebus saya besar? Maka adalah disuruh oleh Allah supaya Nabi Ibrahim menyembelih seekor kibas tepat waktunya selepas gelincir matahari. Selepas gelincir matahari, maka Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Ibrahim sembelih seekor kibas. Jadi kesyukuran di atas melaksanakan 4 perkara dengan selamat, maka lalulah Nabi Ibrahim sembahyang zuhur 4 rakaat. Itulah hikmahnya. Karena 4 perkara kesyukuran. Dan yang kedua, asar. Asar pula. Dan asar 4 rakaat juga. Seperti zuhur. Dan waktunya asar. Kemudian daripada zuhur hingga lenyap matahari. Jadi masuk waktu asar ini, kemudian daripada zuhur, habis zuhur masuk asar. Habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Sampai bila waktu asar? Sampai maghrib. Jatuh matahari. Jadi kenapa solat asar ini 4 rakaat juga? Maka perlu kita ketahui, orang yang pertama menunai salat asar ialah Nabi Yunus alaihi salam. Dialah yang pertama mengerjakan sembahyang asar 4 rakaat. Kerana apa Nabi Yunus sembahyang 4 rakaat asar? Kerana 4 kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 kali. Apa dia 4 kali? Yang pertama, rakaat yang pertama, Nabi Yunus sembahyang asar karena syukur. Syukur dari apa? Syukur dapat keluar daripada kelam dosa. Kelam dosa. Jadi Nabi Yunus, sebagaimana kita maklum, dia terjun daripada kapal. Bila dia terjun daripada kapal,
Maka dia ditelan oleh ikan paus, ikan nun. Nah, akhirnya ikan nun tu muntah. Maka keluarlah Nabi Yunus di tepi pantai. Maka sebagai syukur, bila Nabi Yunus keluar tepi pantai dalam keadaan lemah lunglai, datang seekor kambing memberi susu pada Nabi Yunus untuk mengembalikan kesegaran. Maka kambing letak susu di atas mulut. Titik tak. Bayangkan 40 hari, 40 malam duduk dalam perut ikan, tak makan, tak minum. Kemudian datang pula pokok labu-labu. Labu orang buat pengak, labu pungi. Nah, labu pungi. Labu tu labu buat pengak. Labu kuning, diisi kuning. Pokok labu tu datang ke tempat Nabi Yunus di tepi pantai. Maka pokok labu menutup Nabi Yunus daripada kepanasan. Bayangkan, tepi pantai ni suatu tempat yang panas. Jadi pokok labu, dia merayap, ditutup Nabi Yunus daripada kepanasan. Kambing pula datang beri susu. Maka oleh kerana kambing ni, dia beri susu kepada Nabi. Maka sebab itulah binatang kambing ni glamour nak banding dengan binatang lain. Itu berkat dia. Nah, binatang lain tak glamour. Lembu tak glamour. Kuda tak glamour. Tapi kalau sebut kambing, Allah, ramai orang suka nak makan daging kambing. Berkat dia beri susu. Ada. Kalau kata kenduri sembelih apa? Lembu. Tak sahur. Tapi kalau kata akikah apa? Kambing. Ramai orang nak pergi makan kambing. Itu glamour. Pokok labu. Berkat dia tudung Nabi Yunus. Maka buahnya jadi pujaan orang ramai. Zaman dulu buah labu ni, orang masak di hari kenduri kahwin. Kerana buahnya cantik. Orang letak dalam pinggan. Orang buat perarokan zaman dulu. Labu punging dia panggil. Labu punging. Beliau ya. Kerana berkat. Dia tolong. Jadi, maka oleh kerana itu, Nabi Yunus pun semayang 4 rakaat asar. Tanda syukur di atas 4 perkara. Gapa dia 4 perkara? Yang pertama, dia dapat keluar. Keluar daripada kelam dosa, kegelapan dosa. Dosa tak mana? Dia berasa satu kesalahan. Bala tidak sadar. Ketika dia naik kapal, kapal tu nak tenggelam dengan sahabat dia. Bila nak tenggelam, nak hoda kapal kata, ini mesti ada orang salah. Kalau tidak, kapal ni tak goyang-goyang. Jadi Nabi Yunus mengaku, dia kata, saya lah yang bersalah. Kerana saya naik tak kapal, ikut orang ramai naik. Maka akhirnya dikeluar undi. Nak hoda kapal ni orang cerdik, dia keluar undi. Siapa yang dapat undi, dialah kena terjun daripada kapal. Kalau tidak, kapal ni goyang-goyang nak terbalik, nak karam. Uni dapat ke Nabi Yunus. Pasal dialah lompat daripada kapal terjun ke dalam laut. Bila dia terjun dalam laut, ikan nun sudah bersiap sedia untuk menelan. Sepatutnya Nabi Yunus ni tak lari. Walaupun bumi dia terbakar api, patut dia duduk di kampung, jangan lari. Maka dia tengok rakyat dia lari, dia pun lari juga naik kapal. Jadi seolah-olah dia berasa bersalah. Dia rasa bersalah. Itu satu. Dan kelam dosa. Rakaat yang kedua,
sebagai tanda bersyukur di atas lepasnya daripada kelam dalam air. Sebab duduk dalam air ni gelap. Cuba kita pergi jelas kat sungai ni, cerah ke dalam air. Jelas dalam sungai. Gelap. Maka 40 hari, 40 malam di dalam kegelapan. Kegelapan air. Jadi bila keluar ke bumi, lepas 2 perkara. Dan rakaat yang 3, kelam di waktu malam. Muka malam siang pun kelam, malam pun siang. Malam pun kelam. Jadi bila dapat keluar daripada perut ikan, naik di daratan tepian pantai, maka dia berasa cerah. Maka lalu syukur yang ketiga jadi rakaat yang ketiga. Dan rakaat yang keempat sebagai tanda syukur daripada kelam ketika berada di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Nah, jadi 4 perkara kelam. Kelam kesalahan. Nah, kelam kerana berada dalam air. Kelam di waktu malam dan kelam di dalam ketika berada dalam perut ikan. 4 perkara kelam, maka lalu tu dia sembahyang asar 4 rakaat. Dia sembahyang asar 4 rakaat. Sebagai tanda syukur di atas 4 perkara. Kemudian dan Maghrib, sembahyang Maghrib. Dan sembahyang Maghrib 3 rakaat. Maya Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3. Dan waktunya Maghrib daripada lenyap matahari hingga hilang syafaq yang merah. Jadi bermula masuk waktu Maghrib ketika matahari lenyap. Kalau kita berada di tepian pantai, kita melihat bulatan mentari tenggelam keseluruhannya. Maka itulah waktu Maghrib. Lenyap. Sama mana Maghrib? Dia tak lama. Waktu Maghrib ni lebih kurang 1 jam 10 minit. Keluar sopok merah. Sopok ni cahaya. Dan sopok ni cahaya warna merah di langit. Keluar sopok merah, habislah waktu Maghrib. Jadi masa Maghrib ni lebih kurang 1 jam 10 minit. Dia tak lama. Zuhur lama, Asar lama. Jadi sembahyang Maghrib 3 rakaat. Maka orang yang pertama mengerjakan sembahyang Maghrib ialah Nabi Isa alaihi salam. Ialah yang pertama. Dia yang pertama. Jadi sebagaimana tadi solat asar Nabi Yunus. Pasal apa waktu dia asar? Asar tu waktu petang. Kerana Nabi Yunus keluar daripada perut ikan di waktu petang. Tepat waktu asar. Dia keluar daripada perut ikan. Jadi sembahyang Maghrib ni, orang yang pertama sembahyang Maghrib ialah Nabi Isa alaihissalam. Kerana apa? Kerana Nabi Isa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur pada Allah 3 perkara. 3 perkara kesyukuran Nabi Isa kepada Allah. Mana 3 perkara? Yang pertama, jadi bila selamat ni, ketika Nabi Isa selamat daripada kaumnya yang nak membunuh. Jadi orang ramai ni nak bunuh Nabi Isa. Nak tangkap, nak bunuh. Maka Nabi Isa dinaik ke langit, selamat daripada pembunuhan. Jadi oleh kerana yang pertama, kerana nak menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Jadi perjuangan Nabi Isa alaihissalam nak menafikan kaumnya
Ada kaunya mengatakan Isa ni Allah. Sebab apa Isa Allah? Kerana Nabi Isa lahir tanpa bapa. Hanya ada seorang ibu Siti Maryam. Maka masyarakat menuduh. Dia kata Isa ni anak Allah. Siti Maryam isteri Allah. Itu tengok. Jadi itu tanggapan orang non-Muslim. Jadi Nabi Isa ni memperjual supaya marilah semua Allah, marilah semua Allah. Dan aku ni bukan Tuhan, ini Abdullah. Dia kata, aku ni hamba Allah, bukan Tuhan. Jadi perjuangan dia ni mengajak manusia supaya sembah Allah, maka berjaya walaupun tak ramai sokongan pun berjaya. Itu satu kesyukuran. Dan kesyukuran yang kedua, maknanya sebagai tanda rakaat yang kedua. Kerana dapat syukur, kerana dapat menafikan tuduhan kaumnya. Tuduhan masyarakat ketika itu, dia menuduh bondanya Siti Maryam melakukan perzinaan. Jadi masyarakat dia tuduh bondo dia Siti Maryam ni berzina, dapat anak. Jadi usilah mak dia. Nah, sedangkan Siti Maryam dia hamil kerana Allah Taala perintah pada malaikat Jibril supaya campurkan benih ke dalam rahim Siti Maryam. Siti Maryam tak ada suami. Nah, jadi oleh kerana kau ni dia kata penzina, akhirnya masyarakat boleh terima bahawa dia ni tidak zina. Nah, dia ni utusan Allah. Syukur mak dia selamat daripada tuduhan zina. Kalau tidak, orang nak bunuh. Orang ramai nak bunuh Siti Maryam. Dia kata Siti Maryam ni jahat, penzina. Maka akhirnya selamat. Dua syukuran. Dan selamat dia. Yang ketiga, sebagai rakaat yang ketiga, sebagai tanda kesyukuran kerana memberi bekas akan ketuhanan itu hanya bagi Allah jua. Mana bagi Allah? Allah yang mengeluarkannya. Allah Maha Kuasa. Allah mengeluarkan Nabi Isa daripada tiada kepada ada tanpa seorang bapa. Jadi sebagai syukur. Syukur pada Allah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Sebab apa? Allah mengeluarkan Nabi Isa daripada tiada kepada ada tanpa seorang bapa. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nah, walaupun dia tak punya bapa, tapi Allah mengeluarkan dia daripada tiada kepada ada. Tiga. Maka oleh kerana tiga perkara ni, maka Nabi Isa syukur. Maka dialah sembahyang murid 3 rakaat. Sebagai tanda syukur. Dan Isya. Dan Isya 4 rakaat. Dan waktunya Isya daripada lenyap matahari. Apa ni? Daripada hilang syafaq. Hilang syafaq cahaya merah. Tu. Hingga naik fajar yang kedua. Fajar ni ada 2. Yang pertama fajar kazib. Yang kedua fajar shadiq. Apa dia fajar kazib? Fajar kazib ni fajar dusta. Kazib mana dusta? Dusta subuh belum tiba. Jadi fajar tu naik. Bila orang tak tahu dia tengok curah subuh dah, curah dah. Itu fajar kazib, fajar dusta. Dusta maknanya dusta, yakni subuh belum datang. Lepas pada fajar kazib, dia akan gelap semula. Lebih kurang 1 jam sebelum masuk waktu subuh, dia cerah langit.
Maka orang tak tahu dia kata subuh dah. Nah, walau tak subuh lagi. Dia akan gelap semula. Jadi masuk waktu subuhnya ketika naik fajar ni cahaya. Ketika naik fajar sodik, fajar yang benar-benar masuk waktu subuh. Sodik benar-benar masuk waktu subuh. Jadi oleh karena itu nih, hingga naik fajar yang kedua, yakni fajar sodik, fajar yang benar-benar masuk subuh. Dia fajar kazik dulu, fajar kazik itu tak benar lagi. Kalau orang puasa agak, kalau dia tak tahu dia subuh dah, walau duduk lagi itu fajar kazik. Fajar kazik. Dia beza fajar kazik dengan fajar sodik. Dia fajar kazik, dia ceruhnya naik ke atas langit. Pancaran cahaya tu naik ke atas langit, seolah-olah seperti lampu spotlight. Dia berbeza dengan kazik. Kazik ni fajar betul-betul subuh. Dia pancaran fajar itu daripada kiri ke kanan. Kita paling belakang di kanan langit pun cerah, di kiri langit pun cerah. Mana cerah tu? Tu di kiri kanan langit. Adapun kazik ni, dia cerah seperti pancaran spotlight. Dia cerah ke atas. Keliling-keliling gelap. Itu beza. Jadi siapa yang pertama semaya Isyak? Orang yang pertama semaya Isyak ialah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa. Ini orang yang pertama. Start semaya Isyak. Jadi orang yang pertama start mula semaya Isyak, Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa ni syukur di atas 4 perkara. Mana dia 4 perkara? Sebagai tanda syukur kelepasan daripada 4 perkara, dia pun semaya 4 rakaat. Kelepasan tu bila? Tepat waktu Isyak. Jadi rakaat yang pertama, sebagai tanda syukur, rakaat yang pertama syukur di atas lepas daripada duka cita isterinya. Tepat pada waktu Isyak. Duka cita macam mana? Jadi Nabi Isa, dia balik. Dia pergi ke rumah tok tua dia. Tok tua dia Nabi Syuaib. Bila balik, dia kena sahih, kena halang. Tak boleh balik terus. Terhalang perjalanan baliknya, terhalang. Puak-puak orang Yahudi Kristian ni halang dia. Halang dia. Bila gitu perjalanan tu tergendala. Maka ketika itu isteri yang menanti di rumah kepulangan suami akan terasa sedih. Karena suami sepatutnya sudah sampai waktu siang. Tiba-tiba masuk maghrib belum sampai. Ini sedikit sebanyak menjadikan istrinya hatinya gundah gelana. Kenapalah tak sampai-sampai? Karena ditahan ni. Ditahan. Jalanan ditahan. Jadi rakaat yang pertama sebagai tanda syukur lepas daripada duka cita mana? Waktu Isyak dia pun sampailah. Sampai ke rumah. Maka gembiralah isteri yang menanti kepulangan suami. Jadi hilanglah duka cita isteri. Ingat ke tak sampai-sampai dah? Sampai. Allah gembiralah. Maka satu rakaat. Yang kedua. Rakaat yang kedua. Sebagai tanda syukur. Daripada kelepasan duka cita Nabi Harun alaihi salam. Jadi Nabi Harun ni adik pada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa nak pergi musafir, maka Nabi Musa serah mandat
kepada Nabi Harun untuk menjaga kampung halaman dan keluarga dia. Jadi bila Nabi Musa ni terkendala, balik lewat, Nabi Harun pun cukup sedih. Kenapalah saudaraku tak sampai-sampai. Sedih. Jadi, bila Nabi Musa ni sampai waktu Isyak, jadi kesedihan itu hilanglah duka cita. 2 rakaat kan. Kemudian yang 3, duka cita seterunya Fir'aun. Dan kenapa duka cita Fir'aun seteru Musa ni Fir'aun? Pasal apa duka cita? Kerana dia menghalangkan Nabi Musa daripada pulang. Tiba-tiba Nabi Musa akhirnya berjaya pulang ke kampung. Maka sedihlah Fir'aun. Allah kandak Fir'aun supaya Musa ni ditangkap. Ditangkap. Tiba-tiba lepas. Jadi sedihlah Fir'aun. Jadi kerana duka cita seteru Musa itu Fir'aun. Bila Nabi Musa ni selamat sampai ke kampung, maka sedihlah, duka cita lah, padai dengan muka. Dan atas bakal Nabi Isa pun semayang rakaat yang 3. Sebagai tanda syukur di atas duka cita. Bukan atas kelepasan, atas duka cita, padai muka mujahat sangat. Dan akhir sekali rakaat yang keempat. Rakaat yang keempat, Nabi Musa semayang Isya rakaat yang keempat sebagai tanda kesyukuran di atas hilangnya duka cita anak-anaknya. Jadi ketika Nabi Musa keluar negeri, Nabi Musa tinggal isteri bersama anaknya. Maka bila Nabi Musa lambat pulang, maka anak berasa sedih. Kenapa ayah dia tak sampai-sampai? Hari sudah masuk malam. Jadi dalam keadaan sedih. Akhirnya Nabi Isa sampai ke rumah tepat waktu Isya. Jadi anak pun syukur. Lalu Nabi Musa pun semayang Isya 4 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah di atas 4 perkara peristiwa tersebut. Kemudian dan subuh, subuh pula. Dan subuh 2 rakaat. 2 rakaat je semaya subuh. Ada orang tanya saya, dia kenapalah tuan buat solat subuh ni 2 rakaat, sedangkan Isyak 4, ngorik 3, Zuhur 4, Asar 4. Kenapalah sikit sangat? Patut buat 4 baru sedap. Saya jawab secara spontan. Kalau Allah Ta'ala jadikan subuh ni 4 rakaat, ramai orang tak bangun maya subuh. Hak 2 rakaat pun tak bangun-bangun tu. Bayangkan. Ni saya jawab secara akli lah. Bayangkan kalau subuh ni 4 rakaat. Berkali tinggal imam kata bilang tak siuk. Pasal dah bunyi 4 rakaat. Ngatuk-ngatuk. Tak larat. 2 rakaat pun ramai orang tinggal. Jadi sesuai dengan keadaan suasana waktu subuh ni, waktu orang tidur, gelap gelita, sesuai dengan 2 rakaat. Jadi siapa yang semaya subuh mula-mula? Yang mula-mula. Jadi yang pertama orang yang semaya subuh ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Nabi Adam. Tok kita. Nabi Adam ni tok kita. Tok semua manusia. Jadi orang yang pertama semaya subuh ialah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Kerana bersyukur di atas 2 perkara. Batu 2 rakaat. Syukur gapo 2 perkara. Iaitu Nabi Adam ni, Allah Ta'ala turunkan dia daripada syurga waktu malam.
Allah Ta'ala turunkan dia bersama Siti Hawa daripada syurga waktu malam. Jadi bila turun, maka berada dalam kegelapan suasana malam. Faham sendirilah. Mana ada lampu, mana ada apa. Malam. Kalau siang cerah lah. Malam. Jadi, oleh kerana jatuh, turun dari syurga ke muka bumi di waktu malam, duduk dalam kegelapan menunggu siang. Dan tunggu-tunggu, cerahlah menandakan waktu subuh. Kan? Jadi waktu subuh tu cerah. Jadi bila cerah, syukurlah pada Allah. Kerana siang hari telah datang. Bayangkan, seandainya malam tak akan ada siang hari selama-lamanya. Bayangkan. Jadi bahasa bernasib baik. Allah ingatkan malam selama-lama. Apa-apa cerah waktu subuh. Jadi oleh kerana dia syukur di atas cerah waktu subuh, maka dia pun semayalah 2 rakaat sebagai tanda syukur. Yang pertama, syukur kerana dapat keluar daripada kegelapan malam yang kelam kepada siang. Syukur satu. Syukur kerana berada dalam kegelapan, akhirnya siang. Allah. Syukur. Yang kedua, syukur kerana kembali siang. Ingat kau tak siang-siang dia. 2 kali. Yang pertama, rakaat pertama syukur kerana hilangnya malam, duduk gelap ni berjumpa dengan hilang daripada kelam malam. Syukur kerana keluar daripada kegelapan malam. Gelap. Akhirnya cerah. Maka rakaat yang kedua, syukur kerana kembali siang. Jadi rakaat pertama sebagai syukur kerana keluar daripada kelam waktu malam. Rakaat kedua sebagai syukur kerana kembali waktu siang. Kerana 2 syukuran ni, dia pun semaya 2 rakaat. Jadi orang pertama semaya subuh ni, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Itu yang pertama. Dan wujud tiap-tiap semayan ini, wujud maknanya wajib. Jadi kewajipan semayan, kewajipan adanya semayan ini, dan wujud tiap-tiap sembahyang ini, sembahyang yang 5. Sembahyang yang 5 ni. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Jadi kewajipan sembahyang 5 ini diluaskan hingga tinggal daripada waktunya, tiap-tiap sembahyang tinggal barang yang meluas akan dia kan tiap-tiap sembahyang juga. Kata. Jadi waktu sembahyang, katalah kita contoh zuhur dah. Masuk waktu zuhur jam 1 tengah hari, kita buat misal. Masuk waktu asar jam 4 petang. Bermakna 4 jam. Mana waktu sembahyang ni luas. Bermula zuhur daripada jam 1 tengah hari. Masuk waktu asar jam 4 petang, mana 4 jam. Maka kewajipan sembahyang zuhur diluaskan. Apa maksud diluas? Kita boleh sembahyang masuk waktu zuhur jam 1. Kita nak sembahyang zuhur jam 2 boleh. Nak sembahyang jam 3 boleh. Kita boleh sembahyang lewat dengan catatan sehingga mana kita boleh lewat. Ada kata ada hingga tinggal waktunya tiap-tiap sembahyang. Barang yang meluaskan dia akan tiap-tiap sembahyang juga. Maknanya apa? Habis waktu zuhur jam 4. Contoh dah, jam 4.
Maka kita boleh melewat. Masuk dah zuhur ni. Berasa nak tidur dulu. Silakan. Berasa nak masuk nasi. Silakan. Dan sila. Masuk jam 2. Boleh lagi. Jam 3 boleh lagi. Sehingga paling lewat. Kalau lewat sama. Sekira-kira kita sempat sembahyang 4 rakaat sebelum habis waktunya. Boleh? Boleh. Nah, kita nak sembahyang jam 3.30 so boleh. Nah, habis waktu jam 4. 10 minit, 15 minit sebelum jam 4 kita siap sembahyang. Beres. Tahu, boleh. Tapi waktu ni dia ada waktu. Dah padilah kita cerita semula. Dan walaupun boleh, tapi ada waktu yang paling bagus. Ada waktu yang harus. Ada waktu yang haram. Kita jatuh haram. Bila masuk waktu haram kita semezo. Kita cerita semula. Jadi masuk zuhur ataupun masuk asar, masuk maghrib, masuk isyak, masuk subuh, kita boleh sembahyang. Tidak semestinya subuh nak sembahyang selalu. Dah boleh. Jadi dia panggil apa? Wajib waktu sembahyang ni diluas. Mana kalau zuhur ni 4 jam, pilihlah nak sembahyang tak mana, jam berapa. Kalau maghrib sampai isya ni 1 jam 10 minit, pilihlah kita nak sembahyang tak mana dengan janji kita selesai sembahyang maghrib sebelum masuk waktu isya. Boleh. Waktu tu diluaskan. Nah. Baik, katalah kita nak luas contoh, sekarang ni masuk waktu zuhur. Kita ni ada kerja yang belum siap. Makan masuk nasi yang belum siap. Makan nasi belum kenyang. Nah, misalnya. Boleh kita tangguh waktu zuhur. Sembahyang zuhur pada jam 2 petang. Jam 3 petang. Sehingga jam 3.45 boleh lagi. Dan boleh pun dengan syarat. Dengan syarat. Dengan catatan. Dia kata apa? Dan wajib atas orang yang menghendaki takhir akan sembahyang pada pertengahan waktunya yang sembahyang. Katalah dia nak maya zuhur lewat jam berapa? Jam 3 petang. Boleh. Hukum kata boleh. Tapi dengan catatan. Catatan apa benda? Bagi orang yang bercadang masuk waktu zuhur, dia bercadang nak sembahyang zuhur jam 3 petang, boleh. Dengan catatan bahawa azam ia orang yang mengenaki takhir, orang yang nak sembahyang lewat tadi, hok kata nak sembahyang jam 3 petang, wajib dia azam atas mengerjakan dia akan sembahyang di dalam waktu itu. Waktu mana? Waktu dia nak tadi. Waktu itu, dan waktu itu. Katalah dia bercadang nak sembahyang lewat. Jam berapa lewat? Jam 3 petang. Maka dia wajib berazan. Apa maksud berazan? Maknanya bercita-cita dalam hati. Sekarang ni orang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur dah. Tapi aku nak sudah kerjaan. Nah, kita duduk bancuh semi ke, duduk plastar ke apa ke, duduk kat bendang ke. Kita nak zuhur lewat. Jam berapa? Jam 3 petang. Maka kita berazam dalam hati, berjanji dalam hati, bertekad dalam hati, niat dalam hati, nak sembahyang jam 3. Baru kita tidak berdosa. Kalau tidak, berdosa. Tak ada niat. Sekarang ni orang berzuhur. Nak sembahyang pukul berapa tak tahu lagi. Karena sibuk dengan urusan kerja. Maka start pada masa waktu, berdosalah kita. Sampai kita sembahyang baru berhenti dosa. Jadi nak mengelak daripada dosa, kena ada nawaitu. Ada niat dalam hati.
Ya, kerana kita sibuk, kerana kita sedang bawa motocar ke apa ke. Nah, dia jaga, jadi jaga, dia jaga orang ke apa. Biar niat. Nak mezo hujan 3. Barulah tidak berdosa. Jadi kalau kita tak niat, sedangkan seruan azam sudah memanggil, bermakna kita permain-mainkan panggilan ilahi, maka itu dosa. Nah, mungkin tu bila ditolong panggil. Tu bila kata hayya 'alas solah, mari semaya weh, dia tolong panggil. Maka bila kita tak ada cita-cita nak semaya pukul berapa, bermakna kita tidak peduli dengan seruan azan. Bermakna kita tidak peduli dengan perintah Allah. Masuk Zuhur, Allah suruh main Zuhur. Kenapa tak semaya? Kenapa? Jadi, dia ada cita-cita. Nah, dia ada cita-cita. Kalau kita sibuk dengan urusan kerja, kita agak-agak pukul berapa sudah kerja kita. Kalau agak pukul 3, aku nak semaya Zuhur pukul 3. Jam 3. Jadi, sementara nak sapa Zuhur tu, kita tidak berada dalam dosa. Sama ada kita kerja ataupun tak kerja, kita tidak berdosa kerana kita sudah azam berjanji dengan Allah nak semaya jam 3 petang. Kita tidak nak lawan Tuhan. Tidak nak main-main. Aku bertekad nak semaya jam 3. Itu dia kata, dia kata, nah, wajib atas orang yang nak semaya lewat, kena ada azam jam berapa nak solat. Kena ada. Kalau tak ada, berdosa. Seolah-olah kita, Allah Ta'ala suruh semaya, berdoli apa? Seolah-olah. Nah, kalau kita permain-mainkan seruan. Itu. Dan wajib, wallahu alam subhanaka. Wala hawla wala quwata illa billah. Yeah.